Baru-baru ni viral satu video dari negara jiran seberang kita. Seketika waktu Hari Raya Aidiladha, dia membuatkan takbir raya sebagai remix. Haha. Saya tengok dekat dalam komen kan, ramai yang asyik tanya, muzik ni haram ke? Kalau buat macam ni haram atau dibolehkan dekat dalam Islam? Muzik ni adakah dikira sebagai haram atau halal? Ramai yang kata muzik ni sebagai hiburan. Tapi ada juga setengah orang mengatakan muzik ni adalah jalan syaitan. Ramai yang keliru sebenarnya. Jadi kat sini mari kita tengok satu persatu pendapat ulama. Untuk pertama sekali, kalau kita nak tengok pendapat ulama ni, kita kena tengok daripada segi pendapat ulama dahulu dengan ulama kontemporari. Seperti yang kita tahu, ulama dahulu, Imam Malik bin Abu Hanifah, dia mengatakan muzik ni cenderung kepada haram kerana muzik ni banyak kepada dari segi kelalaian dan membuatkan kita banyak maksiat kepada satu tempat itu. Tetapi kalau kita tengok pula pada Dr. Yusuf Al-Qadrawi, dia mengatakan muzik ni adalah harus jika dia tidak melibatkan kemaksiatan. Dekat sini saya boleh simpulkan dia, beza ulama' dia akan berbeza pendapat. Tetapi walaupun semua ulama' ni dia beza pendapat, dia membawa kepada satu jalan yang khas. Kita akan tahu dia punya jawapan. Jalan ni dia membuatkan jika sesuatu tu membawa kepada kelalaian, dia automatik akan menjadi secara haram. Apa itu muzik? Itu korang tak tahu. Muzik ni seni. Seni? Muzik ni adalah gabungan nada, irama dan suara yang dapat menjadikan suatu kesan emosi. Dalam Islam, perbincangan tentang muzik ni bukan perkara baru. Ada ulama' mengatakan muzik ini haram sepenuhnya berdasarkan kaedah fiqh Saddu Az-Zara'i. Kaedah fiqh Saddu Az-Zara'i? Fiqh Saddu Az-Zara'i ni adalah satu kaedah yang menutup jalan-jalan yang membawa kepada kemudaratan. Contohnya, perkara itu pada asalnya tidaklah haram, tapi jika ia membawa kepada kelalaian dan dapat meninggalkan solat ataupun ibadah yang wajib, ia boleh menjadi haram. Tapi ada juga ulama' yang lebih berpandangan terbuka seperti Al-Ghazali dan Ibnul Hazm yang mengatakan muzik itu boleh dengan syarat. Maka muzik bukanlah diharamkan dan dihalalkan secara mutlak. Ia bergantung kepada tujuan, kandungan dan kesan muzik itu sendiri. Realiti muzik pada hari ini, realiti muzik dekat Malaysia pada hari ini, kita dapat tahu muzik ni kita akan dengar dekat merata tempat. Sebagai contoh saya bagi mall, supermarket, apa lagi? Paling penting, kereta. Kita akan selalu dengar muzik dalam kereta sebab kita akan dengar dari radio kan. Malah muzik juga kita gunakan untuk satu pemasaran. Seperti kita buat iklan untuk iklan-iklan produk. Malah masjid juga menggunakan muzik untuk membuat iklan untuk memasarkan tentang, menyatakan ataupun menghebahkan tentang program-program yang akan ada diadakan di masjid. Kita tanya, muzik ni betul ke haram? So macam apa jenis yang muzik kita dengar ni? Adakah dia mampu untuk macam mengacau ataupun menggugak kita punya keimanan ataupun menghakiskan kita punya akidah secara halus? So sebagai contoh, muzik yang mampu buat sedemikian ialah seperti muzik black metal. Tak lain tak bukan muzik black metal. Muzik black metal ni merupakan muzik yang berasal dari negara barat yang mempunyai unsur-unsur yang sangat bertentangan dari syariat Islam. Apa tu? Apa yang unsur-unsur tu? So unsur pertama, anti agama, pemujaan terhadap syaitan. Lepas tu lirik-lirik dia yang mengandungi lirik-lirik yang mempunyai perkataan-perkataan lucah. Sebenarnya dekat Malaysia pun dah ada black metal ni lama lagi.
pada tahun 1980-an tak silap saya. Antara band yang saya kenal waktu tu ialah band Blackfire. Blackfire ni merupakan band yang berasal dari negeri Perlis. Dari negeri Perlis. Diorang dengan nama Metal Ghost, lepas tu bertukar kepada Blackfire. Antara lagu yang diorang yang saya tahu ialah Lahir Dari Neraka. Maka sebab kita teliti banyak kali, muzik ni haram disebabkan oleh jenis dan kandungan dan kesan yang akan diberikan oleh muzik tersebut. Kalau kita lihat pada zaman ini, tak semua muzik itu melalaikan. Sebab ada muzik yang menyampaikan mesej dakwah, peringatan dan kesedaran. Kadang-kadang muzik seperti ini boleh buat seorang itu lebih tersentak berbanding dengar ceramahnya berjam-jam. Seperti contoh, muzik genre nasyid, zikir moden ataupun muzik yang bertemakan motivasi Islami. Muzik seperti ini digunakan untuk menyampaikan mesej-mesej agama, tapi dengan cara yang berbeza berbanding ceramah, ataupun erti kata lain dengan cara yang lembut, mungkin dari segi irama atau melodi. Kalau kita lihat pada zaman ini, ustaz ceramah, even pendakwah, mereka menggunakan muzik untuk menarik minat muda kepada topik-topik yang berkaitan dengan agama. Ini kerana mereka tahu kerana anak muda ini lebih tertarik dengan cara yang lembut. Korang mesti nak contoh kan? Ni contoh dia. Korang tahu tak lagu Selimut Putih daripada Hijaz? Bunyi macam ni Bila Israel datang memanggil. Korang mesti tahu kan? Lagu macam ni kan? Biasa pendengar akan tersentak bila dengar lagu macam ni. Sebab lagu ni dia more kepada mengingatkan seseorang itu pada kematian. Terdapat banyak nilai dalam sesebuah muzik itu, dan mungkin kalian semua tertanya-tanya tentang perkara ini. Jadi, jika kita ingin tahu secara mendalam tentang nilai sesebuah muzik itu, kita boleh menggunakan 3 soalan asas ini. Untuk soalan asas yang pertama, apakah niat dan tujuan dalam muzik itu? Jadi, dari segi niat dan tujuan muzik itu, kita boleh tahu lagu itu menceritakan tentang pengalaman lepas, perasaan cinta, sedih ataupun rindu tentang penyanyi tersebut. Jadi, muzik manakala muzik seperti dangdut pula, di mana ia tidak mengandungi apa-apa maksud dalam muzik tersebut, muzik itu diwujudkan hanya semata-mata untuk menghibur para penonton. Yang kedua pula, apakah kandungan lirik di dalam muzik itu? Jadi, terdapat pelbagai bentuk lirik di dalam sesebuah muzik itu. Ada muzik yang mempunyai lirik yang membawa 2 maksud kepada para penonton. Ada juga muzik yang mengandungi lirik unsur-unsur ganas dan tidak sopan untuk didengar oleh khalayak ramai. Dan di sini kita dapat mengetahui bahawa bentuk lirik yang terkandung di dalam sesebuah muzik itu memainkan peranan yang penting untuk menentukan nilai muzik tersebut. Untuk soalan asas yang ketiga pula, apakah kesan muzik itu terhadap hati dan amalan kita? Jadinya, muzik yang didengari oleh para penonton dapat mempengaruhi dalaman mereka dalam pelbagai aspek. Contohnya, jika para penonton itu sering mendengarkan lagu nasyid, ia dapat membuatkan hati mereka tersentuh dan juga akan mempengaruhi dari segi amalan mereka, di mana mereka akan sering melakukan selawat semasa-masa kosong mereka. Jika muzik itu membawa kebaikan kepada kita, maka muzik itu boleh didengar. Manakala jika muzik itu mendatangkan perkara yang buruk kepada kita, para pendengar, seperti menjauhkan kita daripada solat, menggalakkan zina, arak atau kekufuran, maka tinggalkanlah muzik tersebut, kerana itu bukanlah muzik, tetapi itu adalah fitnah. Kesimpulannya, muzik dalam Islam bukan satu hukum mutlak. Ia bergantung kepada syariat, adab dan akhlak. Kita tak tolak seni, tapi kita tapis dan pandu seni ke arah yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala.